interval run. Kasut yang sesuai untuk interval run dan tempo run adalah kasut Hyperglide 4.0 ataupun Hyperglide 3.1 ataupun Luna Super Daily Trainer. Okey. Ini nama dia, kasutnya Daily Trainer nama dia. Okey. Okey, apa tujuan Daily Trainer? Daily Trainer, apakah tujuan kasut ni Daily Trainer? Kasut macam Hyperglide 3.1 dia boleh, okey, dia boleh buat daily run, interval run, tempo run dan racing. Itu yang keistimewaan daily trainer, kasut-kasut daily trainer lah. Okey, nak beli kasut daily trainer yang macam-macam. Okey lah, dia mempunyai, first kali nak tengok tapak dia. Tapak dia mungkin ada yang outsole dia ni getah, 100% getah. 100% getah outsole dia ni. Kalau nak beli apa ni kasut daily trainer. Sebab kalau yang ada juga yang dia daily trainer dia nak kasut tu ringan, hanya nipis saja dia buat apa ni dia punya outsole dia getah asli ni nipis saja. Itu dia setengah-setengah lah kasut tu. Saya dah jumpa ramai-ramai runner yang pergi datang kat kedai saya. Tak sampai 1000 km, tak sampai 800, 500 dah rosak kasut. So, bagi pendapat saya lah, kalau nak beli brand-brand international tu yang mahal tu, rasanya tak berbaloi lah. Sebab tak sampai 1000 dah rosak. Baik beli kata yang kasut